Pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena bila guna AI canggih? Anda tahu ia sepatutnya hebat, tapi entah kenapa jawapan yang anda dapat tu biasa-biasa je. Macam mana kalau saya cakap kuncinya bukan pada apa yang anda tanya, tapi cara anda berfikir tentang AI itu sendiri. Baiklah, jom kita tengok macam mana satu perubahan kecil dalam model mental kita boleh buka kuasa sebenar AI. Okey, cuba tengok beza ni. Sebelah kiri arahan yang umum. Cerita sikit pasal panel solar. Hasilnya, jawapan generik yang kita boleh Google sendiri kan? Sekarang, tengok pula sebelah kanan. Terangkan cara panel solar hasilkan elektrik untuk pembentangan budak darjah 5. Nampak tak? Jawapan dia jauh lebih berguna. Ia spesifik, jelas dan memang dah siap untuk digunakan. Beza kualiti ni bukan nasib ya. Ia hasil daripada cara kita bagi arahan. Jadi, apa rahsia dia sebenarnya? Adakah kita kena hafal ayat-ayat magic atau arahan-arahan rahsia? Tak, bukan macam tu. Rahsia dia bukan pada perkataan tu sangat, tapi pada cara kita bina model mental kita tentang AI tu. Ia bukan pasal apa yang kita minta, tapi macam mana kita membentuk cara AI tu berfikir. Okey, jom kita mulakan dengan pendekatan yang rasanya hampir semua orang guna. Saya panggil ia model mental chatbot. Inilah cara kita semua mula-mula guna AI, tapi ia jugalah punca utama kenapa kita selalu rasa kecewa. Dengan model mental ni, kita layan AI canggih macam Gemini ni, seolah-olah dia tu cuma enjin carian yang di-upgrade sikit atau kawan borak-borak kosong. Kita tanya soalan umum dan kita harap dapat jawapan yang hebat. Ini ibaratnya, kita ada jentera pembinaan yang super power, tapi kita guna untuk cedok pasir sikit-sikit je. Boleh tu memang boleh, tapi kita dah bazirkan potensi sebenar dia. Hasilnya, jawapan yang tak berapa nak membantu. Jadi, dah sampai masanya untuk kita buat satu anjakan. Untuk betul-betul manfaatkan model macam Gemini ni, kita kena berhenti tengok dia sebagai chatbot. Kita kena mula nampak dia sebagai sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Sebuah enjin penakkulan. Perubahan ni paling senang faham dengan ayat ni. Layan ia lebih macam enjin pelaksanaan, bukan kawan sembang. AI zaman sekarang direka bukan untuk borak-borak je, tapi untuk merancang, memproses dan melaksanakan tugasan yang kompleks. Dia ni macam rakan sekerja, bukan sekadar kawan sembang. Okey, apa sebenarnya enjin penakkulan ni? Ia adalah sistem AI yang bukan setakat cari maklumat. Tak, dia faham konteks, dia boleh rancang tugasan yang ada banyak langkah dan dia boleh gabungkan maklumat-maklumat tu semua untuk selesaikan masalah yang rumit. Pendek kata, dia berfikir, merancang, lepas tu baru dia bertindak. Jadi, kalau AI tu enjin pelaksanaan, tugas kita pun berubahlah. Kita bukan lagi sekadar penyoal, kita dah jadi arsitek. Tugas kita adalah untuk sediakan satu plan tindakan atau blueprint yang jelas untuk AI tu laksanakan. Dan cara kita buat blueprint ni adalah melalui arahan yang berstruktur. Tiang pertama dalam blueprint kita ialah persona. Maksudnya, kita bagi AI satu peranan, satu identiti. Contohnya, anda seorang penganalisis keuangan kanan. Arahan mudah macam ni terus tepapkan nada, tahap kepakaran dan gaya jawapan dia. Ia macam kita bagi skrip pada pelakon. Tiang kedua ialah tugas atau task. Kat sini kita kena spesifik. Guna kata kerja yang jelas macam ringkaskan, bandingkan, analisis atau tulis semula. Tolong jangan bagi arahan kabur macam tengok sikit dokumen ni. Bagi tahu AI tu betul-betul apa yang kita nak dia buat. Seterusnya, konteks. Ini adalah bahan mentah yang AI perlukan untuk buat kerja. Ia boleh jadi email, laporan data, dokumen teknikal, apa-apa je lah. Anggap je macam bahan binaan. Tanpa bahan yang betul, arkitek paling hebat pun tak boleh nak bina apa-apa. Dan tiang terakhir, format. Bagi tahu AI tu dengan tepat macam mana kita nak hasil kerja dia. Nak dalam bentuk senarai, jadual, atau mungkin kod dalam format JSON. Bila kita dah tetapkan format, hasil yang kita dapat tu memang dah sedia untuk diguna. Tak payah nak edit-edit lagi. Okey, kita dah siap bina blueprint. Tapi macam mana AI ni boleh ikut arahan kita yang ada banyak langkah tu tanpa jadi keliru atau lost? Jom kita intai sikit belakang tabir. Macam mana dia kekalkan aliran fikiran dia? Jawapannya ada pada sesuatu yang dipanggil thought signatures. Cuba bayangkan benda ni macam nota-nota kecil yang AI tulis untuk diri dia sendiri setiap kali selesai satu langkah. Contohnya, langkah 1 dah check flight. Okey, flight delay 30 minit.
Nota kecil ni atau tanda tangan fikiran ni membolehkan dia berhenti sekejap, buat kerja lain macam tempah teksi dan kemudian rujuk balik nota pertama tadi tanpa hilang sebarang maklumat. Bayangkan anda minta AI untuk semak status penerbangan saya dan tempah teksi. Mula-mula, ia akan guna alat penerbangan dan hasilkan tanda tangan A. Lepas dapat maklumat, contohnya penerbangan ditunda, ia guna konteks dari tanda tangan A tu untuk guna alat teksi pula dan hasilkan tanda tangan B. Untuk selesaikan tugas tu, ia akan guna kedua-dua tanda tangan A dan B untuk bagi jawapan yang lengkap dan masuk akal. Dan yang ni sangat penting terutamanya untuk para pembangun. Kalau tanda tangan fikiran ni tak dihantar semula dalam setiap langkah, rantai pemikiran AI tu akan putus. Ini boleh sebabkan ralat, hilang konteks atau AI tu tiba-tiba lupa apa yang dia tengah buat. Ia macam kita cuba sambung perbualan lepas ingatan kita tiba-tiba dipadamkan. Bila kita dah faham semua ni, kita boleh naik satu tahap lagi. Kita boleh beralih daripada bagi blueprint untuk satu tugas sahaja kepada membina arahan yang lebih kekal dan berskala untuk pandu AI secara konsisten. Kat sinilah kita kena bezakan antara arahan pengguna dengan arahan sistem. Arahan pengguna ni untuk tugasan segera. Contohnya, tolong tulis email ni. Manakala arahan sistem pula macam satu set peraturan dan persona yang kekal yang akan kawal keseluruhan perbualan. Ia macam undang-undang asas untuk AI anda. Jadi, bila masa kita nak guna arahan sistem ni, macam-macam boleh buat. Ia sangat bagus untuk tetapkan persona yang konsisten, letak peraturan format yang ketat, wujudkan had tingkah laku, contohnya jangan sekali-kali beri nasihat kewangan dan bagi konteks umum untuk semua arahan yang akan datang. Inilah alat utama untuk seorang arkitek AI. Okey, bila kita dah kumpulkan semua kepingan puzzle ni, apa gambaran besar yang kita nampak? Kita nampak masa depan interaksi dengan AI yang bukan lagi sekadar pasal perbualan. Jom kita ringkaskan. Pertama, ubah model mental anda dari pengguna chatbot kepada arkitek. Kedua, guna 4 tiang utama, persona, tugas, konteks dan format untuk bina blueprint yang jelas. Ketiga, faham yang AI ni ada aliran fikiran dia sendiri dan tugas kita untuk bantu dia kekalkannya. Dan keempat, guna arahan sistem untuk bina tingkah laku AI yang konsisten dan boleh diharap. Jadi, kesimpulannya mudah je. Interaksi AI yang berkesan bukan lagi tentang seni berbual. Ia tentang seni bina niat. Kita bukan lagi bercakap dengan mesin. Kita sedang mereka bentuk aliran pemikirannya untuk capai satu matlamat yang spesifik. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Jika kita adalah arkitek kepada minda sebuah AI, bagaimanakah peranan baharu ini akan mengubah cara kita sendiri berfikir, merancang dan menyelesaikan masalah?